Assalamualaikum dan selamat kembali ke Elektronika bersama saya Syamsul Yunus. Jadi hari ni kalau kita cari MPV segmen C dah tak banyak dekat pasaran tau. Yang tinggal mungkin kalau kita tengok Innova Zenix, Kia Carnival dah besar tu segmen D, dan inilah yang masih lagi ada dan kekal ada bersama dengan kita, iaitu Nissan Serena. Sebelum ni nama dia C27, yang ini yang version terbaru nama dia C28, tu dia punya model code lah. Dan untuk kali ini yang uniknya ialah yang ini menggunakan version e-Power. Sebelum ni kita dah buat satu pandu uji pendek, you boleh tengok dekat sini di mana saya ceritakan semua dia punya power dan sebagainya. So hari ni sebenarnya kita ni dah memandu dia pergi ke Kuantan dan balik. So today kita nak fokus purely on the driving dynamics, kita punya keselesaan, fuel economy dan isu-isu lain lah. Dan saya nak tunjuk sikit lah dekat bawah bonnet ni, dia punya enjin dia. Secara asasnya, sistem e-Power ni adalah sesuatu yang Nissan hasilkan selepas dia belajar daripada Nissan Leaf. Ramai orang lupa Nissan sebenarnya adalah pelopor dalam dunia EV. Nissan Leaf tu antara kereta elektrik komersial pertama yang moden, yang menggunakan teknologi masa tu mungkin nickel metal hydride-nya bateri, tapi sekarang mereka dah belajar daripada kereta tu dan menghasilkan satu sistem yang dipanggil e-Power. Secara asasnya kereta ni menggunakan Nissan Leaf punya sistem elektrik 800 volt, motor dengan dia punya BMS dan charger semua lebih kurang sistem yang sama. Tapi sekarang dia tambahkan satu lagi unit di sini di mana ialah enjin 1.5 liter 3 silinder yang menjadi genset kepada motor tersebut tadi tu. Dalam banyak-banyak kereta yang ada sekarang ini adalah unik kerana langsung tidak ada sambungan daripada enjin pergi ke roda. Yang lain-lain sistem hybrid, plug-in hybrid kebanyakannya adalah sedikit sebanyak dia boleh sambung juga. Ada clutch system untuk power the wheels directly daripada enjin. Tapi yang ni tak ada. Dan lebih unik lagi, kereta ni sebenarnya kalau kita tengok berbanding dengan Nissan Kicks, iaitu model pertama Nissan perkenalkan dengan e-Power, bateri dia lagi kecil. Walaupun kereta lebih besar tapi bateri dia lebih kecil. Dan ini dikatakan boleh dilakukan kerana dia orang punya engineer dah dapat fine tune dengan lebih bagus lagi cara penggunaan elektrik dan membolehkan kereta ni menggunakan bateri yang kecil sikit lah daripada yang Nissan Kicks. Saya Kicks tu 2 kWh lebih sikit. Yang ni kurang sikit daripada 2 kWh, 1.9 something lah macam tu. Dan enjin ni dia punya power output kita pun tak tahu, tapi yang pastinya generator yang dia putarkan ni boleh menghasilkan sebanyak 77 kilowatt kuasa. Total output yang ni 160 kalau tak silap saya, tapi yang generator ni boleh hasilkan ialah 77 kilowatt. Kenapa ada macam perbezaan yang besar? Sebenarnya bila kita memandu biasa, kalau kita tengok kereta elektrik pun, kita tengok dia punya kadar penggunaan kuasa, jaranglah kita naik sampai 50 kilowatt pun kecuali memang dah laju. Dan kita menekan dengan banyak. Dan nak cecah maksimum power tu selalunya kita pakaikan dalam tempoh yang pendek lah untuk memotong, untuk memecut mungkin 10 saat, 15 saat, 20 saat. Jadi untuk pada masa-masa memerlukan kuasa yang banyak tu, dia akan tarik kuasa daripada bateri untuk menghasilkan maksimum output. Dan juga enjin ni dia basically kalau kita tengok macam Nissan Kicks pun, bila dia macam nak top up baja bateri, dia akan run lebih kurang dekat idle lah sampai 1200 RPM macam tu. Dan bila kita cruising, maksudnya dia nak kena constantly feed power to the motor, dan dia akan run sampai mungkin 1200 sampai 1600, 1800 RPM macam tu. Dan bila kita tekan betul-betul, bedal betul-betul, dia naik sampai 2000 lebih, 3000 RPM. So dia ada macam 3 engine setting roughly where dia akan duduk untuk menetapkan kuasa lah. Dan ini semua dikawal oleh dia punya sistem ECU. So dekat situ kita dapati is one of the best way of designing a hybrid system, sebab enjin tu akan berputar kepada kecekapan yang terbaik pada kelajuan-kelajuan enjin tersebut. So you tak payah design enjin yang perlu cekap tenaga all the way. You mungkin ada 3 band yang you boleh optimizekan. Di mana dalam 3 band ni saya rasa band yang tengah itulah yang paling banyak digunakan. So dia optimize. So ini yang membolehkan kereta ni dengan setup yang ada ni tanpa memerlukan bateri yang besar still boleh mencecah hampir 1000 km.
Reka bentuk sekarang memang ikut trend Nissan yang terbaru. Kalau you tengok dia punya Nissan Patrol ke Nissan apa yang besar-besar ni, memanglah rupa dia, V-shape grill ni dah semakin dramatik. Dan bila kita dengar briefing tentang kereta ni, dia ada sikit lah aku rasa lain daripada yang lain. Sebab aku rasa dekat 30% banyaklah masa dia ceritakan tentang satu usaha untuk mengurangkan mabuk kereta. Nak tahu macam mana dia mengurangkan mabuk kereta? Ini dua strategi yang dia gunakan ni, mungkin kita pun tak terfikir, ya ke betul? Dia gunakan aliran udara dekat tepi ni. So aliran udara dekat tepi ni selalunya kita dengar ialah digunakan untuk menghaluskan lagi aliran udara ke seluruh kereta dan untuk mengurangkan rintangan. Tapi menurut Nissan, ini akan mendatangkan kesan kepada crosswind. So bila kita memandu, kadang-kadang ada crosswind ataupun bila kita melanggar angin tu, kereta kadang-kadang ada tendensi lah untuk gerak kiri kanan sebab tekanan udara tak sentiasa constant kan. So dia akan goyang kiri kanan sikit. Ini kata dia lah kan. So dengan adanya benda ni membantu untuk menguruskan aliran udara dan mengurangkan mengempor ke kiri kanan. Yang keduanya, dia gunakan subframe yang lebih kukuh lagi. Katanya dia ambil subframe daripada dia punya SUV X-Trail dan letakkan di sinilah, dan ada sedikit perubahan dari segi dia punya geometri lah saya kira, sebab dia kata dia tunjuk dalam dia punya slide tu, kereta ni dia kurang menjajah-jajah, dia kurang merayap ke kiri ke kanan, jadi kurang the small input nak buat correction. Especially tunjuk kalau kita masuk corner pun kurang kita punya corrective input. Dan selalunya untuk lakukan benda tu, you akan nampak dia punya steering rake ni dia makin curam, makin condong. Sebab bila steering rake tu condong, dia punya trail juga akan jadi panjang. Bila trail panjang, dia akan menghasilkan tayar depan yang lebih stabil. And that's a good thing for MPV lah. Untuk kereta sports mungkin tak bagus, tapi untuk MPV bagus. Salah satu telltale dia, kalau you datang dekat sini sikit, you tengok kereta Jerman banyak bila dia corner kan, tayar tu macam terkepak ke dalam sikit pun. Yang ni kita nampak dia terkepak ke dalam sikit. So my guess is that's where you akan nampak the reason macam mana kereta ni adalah lebih stabil, sebab dia main dengan rake. Dan satu lagi, cara dia orang nak mengurangkan rasa mual ialah dengan menambah baik kita punya penglihatan keluar. Kereta ni dah memang ada this pillar yang halus dan ada this triangle mirror kat sini ni. Ini memang membantulah bagi kita nampak luar. Tapi nanti bila you masuk dalam, you akan perasan dulu dia punya dashboard tu agak tinggi tau. Sekarang ni dashboard tu dah menurun ke bawah daripada windshield dan ada screen. Sebab sekarang dah guna screen kan. So you akan nampak pemandangan yang lebih lapang dan lebih luas, dan ini dikatakan membantu untuk mengurangkan rasa mabuk. Of course daripada dulu pun kita tahu dia punya window line ni rendah. Bila kita duduk dalam nanti kita akan nampak. Satu lagi ciri yang saya suka kereta ni, sebelum tu satu lagi benda. Dia kata di stairway ni pun aturan-aturan belakang juga membantu untuk mengurangkan buaian daripada belakang, kurang mabuk. Yang ni semua saya nak cerita pun tak tahu nak cerita macam mana, sebab saya jarang sangat mabuk naik kereta. So you bawa macam mana pun saya jarang mabuk. Yang ni pun tak mabuk, so I can't tell the difference. Satu lagi ciri unik kereta ni ialah dia ada split tailgate. Kalau you tengok ni memang Nissan Serena dah lama dah ada sebenarnya. So ni bahagian atas you boleh buka separuh. Ni bagus bila you nak angkat barang-barang kecil lah. Jadi angkat barang-barang kecil. Kalau utamanya bila ada 3 barisan kursi dah terbuka, contohnya lah, you pergi balik ambil anak-anak balik sekolah, lepas tu nak singgah kedai kejap, so you letak je barang-barang kat belakang ni. So dan taklah susah dia nak jatuh ke apa ke, tak payah risau, dia dah memang duduk dekat dalam ni dengan selamat. Dan kalau nak tutup balik, dia ada little hook dekat sini ataupun little loop dekat sini, ataupun ada tempat grab. Ini tempat buka dia tadi Untuk buka yang kat bawah ni pula, tekan yang ni dan keseluruhan ini terbuka. Dan saya suka Serena ni sebab dia punya load lip dia rendah, lantai dia rendah. So kalau you nak angkat barang-barang pun taklah jauh sangat nak angkat. Dan kalau you datang ke sini sikit, you akan nampak lantai ni memang flat So kalau kita pergi ke depan pun, bila kita dah angkat kursi ni, hanya ada cangkuk yang kecil dekat sini, dan lantai ni adalah sangat mendatar. Kat bawah ni adalah tempat simpan barang sikit. Sebenarnya agak besar juga tempat simpan barang ni, kalau saya tunjukkan kejap tu ada macam bathtub size punya ruang kat bawah ni. So sangat besar. Which means that kalau kata you buka separuh tadi dan you simpan ni kat rumah, so you boleh buka simpan ni sebenarnya kat rumah, tapi sekarang dia macam melekat-lekat lah. Aku tak tahu kenapa dia melekat-lekat. Oh, dia ada tie down kat sini. Kalau you simpan ini kat rumah, lantai ni,
dan you gunakan ketiga-tiga barisan kursi dan tempat barang di bawah, kan lebih senang untuk you simpan barang. Kalau you biarkan ni tertutup dan hanya buka yang atas ni, it's like having a boot yang jauh, turun ke bawah, you masuk stack barang, dia tak jatuh keluar. I think that's a nice and interesting little design feature. And ada satu lagi interesting design feature untuk kereta ni. Jom kita masuk ke dalam ke barisan kedua. So kalau you tengok kursi ni, dia ada 3 lever ataupun tuil ni yang kita boleh gerakkan. Yang pertama yang depan ni ialah untuk gerakkan kursi ke depan ke belakang. Okey, depan ke belakang. Dan yang kedua ialah untuk baring dan gerakkan ke depan. Ini untuk orang keluar masuk lah. Dan yang terakhir sekali, dia ada satu tuil yang agak unik juga, iaitu yang kat bawah ni. Yang kat bawah ni, tugas dia ialah untuk membolehkan kursi ni keluar masuk. Kalau kita nak rapat ke dalam sikit, atau kita nak tarik keluar sikit. Apa gunanya kursi ni macam ni? So, of course yang pertama, kita ada ruang lebih sikit lah antara kita dengan orang sebelah kanan. Tetapi juga, kalau kata, kita bayangkan, kita tarik ni ke sini, ni ke depan sikit. Kalau yang kat belakang tu tak besar sangat, kan? Dia boleh keluar lah tanpa you keluar. That's kind of a useful feature. Ataupun kalau dia really small, anak-anak kecil, dia tak payah gerak pun. Dia memang boleh menyelit lah kat celah ni untuk pergi ke belakang. So that's a really useful and interesting feature in this family MPV. And this is kenapa Serena ni ialah MPV size C, size besar ni yang paling popular di Jepun. Agak lama juga dan terus menjadi model yang popular di Jepun. Kalau you tengok kat dalam ni pula, you akan nampak kereta ni dia ada aircon vent sampai ke barisan ketiga dan ada kawalan di sini. So semua benda-benda yang kita nak dalam sebuah MPV keluarga, semuanya ada dalam kereta ni. Okey, sekarang ni saya nak tunjuk ruang kabin barisan kedua. So you akan perasan kedua-dua kursi ni dah tarik habis tau. Tapi yang sini ke depan sikit, yang ni ke belakang sikit. Kenapa? Sebab kat belakang kursi ni, saya dah naikkan kursi barisan kedua tadi. Jadi dia punya tempat sadaran ni dia sangkut dengan belanggar dengan kursi belakang tu. So sampai takat tu je boleh pergi. Tapi kalau you nak tolak maksimum habis, you turunkan kursi barisan ketiga, ni ialah maksimum boleh pergi ke belakang. So ni paling selesa lah. You dah boleh berlunjur dah. Dan kalau you nak baring pun, you memang boleh baring terus. Selesa untuk tidur perjalanan jarak jauh. So that's a useful arrangement untuk you. Macam-macam cara lah you boleh gunakan benda ni. Dan selain daripada tu, kalau kita tengok dekat belakang kursi ni, dia ada meja. So ada meja dekat situ. Dan meja ni pula ada 2 cup holder. Satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Kereta ni ada total 7 cup holder. Lokasi dia ialah 4 dekat sini dan 3 dekat depan. Dan dekat cup holder ni ada satu, orang kata Easter egg lah. Mari tengok. Saya tunjuk Easter egg ni. So dalam ni ada satu gambar rajah ataupun lukisan atau apa kita panggil lah, gambar itik origami. Dan ceritanya apparently untuk Nissan, itu bila you panggil designer junior, you nak suruh dia design apa? Takkan nak suruh dia design kereta punya bahagian luar yang besar-besar yang penting-penting. You suruh design yang benda kecil-kecil dulu. Tapi bila you design benda kecil-kecil, mungkin you rasa boring. So untuk Nissan, dia nak bagi yang designer dia orang berasa seronok sikit. Dia bagi dia orang peluang untuk menghasilkan sesuatu yang fun, sesuatu yang whimsical. So sejak daripada Nissan Ariya, dia orang letak this little Easter eggs. So untuk Nissan Ariya, kalau tak silap saya, Easter egg dia adalah bunga sakura. Dan untuk kereta ni, the designers decided untuk cup holder, I guess junior designer, so design cup holder, dia letak gambar itik ni. Kenapa itik? Sebab of course itik suka air lah. Dan bila you letak air sejuk kat sini, condensation, takung turun, air tu nanti turun akan kena kat itik tu. Nah, macam itulah kononnya cerita dia lah. So the duck gets water. And meja ni mudah saja, nampak mula-mula macam susah, takut patah ke nak tolak. Ditolak je. Dia punya maximum load ialah 1 kilogram. So ditolak boleh turun ke bawah. Dan kat bawah ni pula ada satu lagi pengkalan USB Type C. Sini ada satu, sini pun ada satu dan bertutup. So inilah kalau you takut kena air ke apa ke, you boleh tutupkan. Tapi di sini ada satu pengkalan USB Type C. Okey.
Ini ialah hybrid, so saya nak tunjuk satu benda yang sangat penting dekat sini. Tengok kat bawah ni. So dekat bawah ni ada lubang udara ni. Lubang udara ni sangat penting, jangan tutup, jangan blok dia. Masa perjalanan kita ke Kuantan tu ada satu kereta tu, siapa dia punya penumpang dia blocking benda ni dengan baju ke dengan beg, saya tak ingat. Jadi udara tak boleh keluar ataupun tak boleh masuk daripada sini. Ini adalah ruang penyejuk udara untuk menyejukkan bateri hybrid dekat bawah ni. Kalau you tutup ni ada potensi bateri itu jadi panas dan kereta tidak boleh berfungsi dengan penuh kuasa. Dia akan keluar satu amaran dekat skrin, reduce power. So kereta tak boleh pergi laju, akan reduce speed juga. So bila kita masuk dalam C28 ni, perbezaan paling besar bandingkan C27 macam saya cakap tadi lah dashboard ni lah. So, kalau yang version lama tu ada meter cluster apa semua, memang dashboard ni rasa lebih tinggi dan makan lebih banyak ruang dan rasa depan tu lebih sempit. Dan ini dengan menurunkan semua benda ni, sekarang rasa lebih panoramik pandangan kita dan tingkap tiga segi yang besar ni juga membantu. Nampak macam tak membantu, tapi bila kita memandu, ini sangat-sangat membantu mengurangkan titik buta kita. Dan macam saya cakap tadi, kalau kita tengok dia punya tingkap ni, baris lantai tingkap ni agak rendah. So memang kita rasa cukup selesa dan rasa cukup lapang lah bila kita memandu. Tapi setengah orang dia tak suka. Dia suka tinggi sikit, rasa lebih kokun. Ni tak, ini memang rasa sangat terbuka. Sedikit rasa macam aquarium lah. Okay. Now kita tengok dia punya ergonomik pula. So ergonomik ni biasa kita uji bila kita pastikan kedudukan kaki kita dah betul. Kedudukan kaki ni nak betul, kita pijak brake maksimum. Kaki kita masih lagi bengkok sikit lah. Okay, tu bengkok sikit, and that's fine. Kemudian kita laraskan steering ni. So steering ni boleh dilaraskan untuk capaian dan juga sudut lah. So yang ini sekarang meter depan ni cluster 4 segi. So kita laraskan supaya tak ada menghalang pandangan kita terhadap meter tersebut. Okay, so sekarang ni tengok dia dah ke depan sikit macam ni. So kita kena tarikkan sikit lah, ataupun kita angkatkan sedikit kursi ni. So kereta ni sebab bumbung dia tinggi, kalau you nak betul-betul angkat kursi ni, this is paling tinggi yang you boleh angkat lah. You boleh bawa macam ni memang tu dia, this will go really tall. Rasa dah macam bawa bus lah macam ni. But this is the maximum height, dan memang you boleh nampak seluruh bucu-bucu kereta ni, walaupun dia punya muncung tu pendek. Macam bawa bus sikit lah, tapi very clear and very nice. Okay, kalau katalah kita duduk macam ni lah, kan? Duduk macam ni dah betul lah kedudukan kita. Boleh sentuh semua? Boleh sentuh semua tanpa angkat bahu. So ergonomik agak bagus. Dan maklumat yang dipaparkan ni juga jelas dan mudah kita nak faham. Meter, rev counter, dan dekat tengah-tengah ialah maklumat untuk kita punya adaptive cruise control ataupun intelligent cruise control. Skrin tengah ni tak ada banyak sangat fungsi. Basically you akan gunakan untuk mirror you punya phone lah, sama guna Android Auto atau Apple CarPlay, ataupun dia ada screen casting, smartphone projection. So you boleh gunakan cara yang sama macam tu. Nissan dah kemas kinilah dia punya bahan-bahan yang digunakan dalam kereta ni. Kalau kita tengok dekat atas pintu tu pun ada bahan-bahan yang lembut. Dekat atas ni adalah plastik keras. Tapi dekat sini ada simulated wood yang nampak agak cantik jugalah. Warna dia agak gelap. Ada balutan kulit di sini dengan kontras stitching. Dan dekat kursi ni juga dia ada menggunakan perforated, semi perforated center leather ni. Dengan ada sedikit pattern lah, corak-corak yang dijahitkan dekat tengah. Kulit ni berasa elok dan kursi ni ada armrest yang selesa. That's the seats lah, the seats themselves. Untuk kursi pemandu dan kursi penumpang, dua-dua manual adjustment. Di papan pemuka pemandu, maklumat adalah jelas. Sebelah kiri dia punya RPM, sebelah kanan untuk kelajuan. Tengah-tengah ni kebanyakan masa akan memaparkan kita punya sistem adaptive cruise control dan ADAS lah. So kalau menggunakan butang biru ni, dia akan jadikan intelligent cruise control. Dan kita boleh set lah, dia akan kawalkan steering sikit dan sebagainya. So kalau you tak nak the steering assist tu, you boleh turn off steering assist dan dia hanya sebagai adaptive cruise control. Kalau kita tengok kat steering ni, spoke sebelah kiri untuk sistem hiburan punya kawalan, sebelah kanan untuk sistem ADAS. Stop macam biasa, kanan signal dan lampu kiri untuk wiper. Tengah ni skrin kecil tadi, dan kat bawah ni ada satu lagi skrin yang kapasitif juga, touch screen lah basically, dan juga ada tombol dua untuk kawalan suhu, on off aircon dengan sync. Kalau you nak kiri kanan sekali lah suhu yang sama.
Dan kat bawah ni ada capacitive touchscreen untuk dia punya ventilation function, aircon mode, fan speed, front and rear demister, dan kat sini adalah sistem kawalan gear. Kat sebelah sini ada fungsi butang EV dengan e-pedal. EV ni kita paksa dia jadi EV sepenuhnya. Tak jauh lah, boleh pergi 1 km, 2 km macam tu lah. Yang e-pedal ni noteworthy sebab dia punya, bila kita gunakan ni, maksudnya dia single pedal operation lah. Bila kita lepas dia jadi brake. Dan dia punya regen tu, interesting dia agak kuat. Kadang-kadang kita rasa macam dianya lebih kuat daripada setengah-setengah kereta full elektrik. Itu membuatkan kereta ni kita boleh berhenti dengan lembut macam limo driver punya mode. So ini salah satu cara untuk dia kurangkan kereta ni beranjut lah ke depan dan ke belakang. Again, they put a lot of emphasis on jadikan kereta ni lebih selesa untuk orang yang cepat mabuk. I don't know how to say to you, tapi memang boleh jadi mabuk kot kereta yang besar macam ni kan, tinggi macam ni dan lembut macam ni. I don't know what, tapi dia punya fokus memang banyak lah dekat situ. Dan kalau kita tengok lagi, kereta ni banyak ruang simpanan lah. Tak tahulah aku nak aturkan macam mana lah. Bawah ni ada, sini ada, kat sini pun ada ruang simpanan. Dan tiba-tiba kat celah-celah ni tengok, ni ada macam volume control kan. Volume control, on off switch dan telekamera. 360 kamera dekat sini. Bila tekan dia akan toggle lah. Kiri, depan. Ni mula-mula ni depan dengan atas ataupun kiri. Membantu you parking lah kan. And that's about it. Ni sekarang dia toggle ke depan terus. So bila kita nak parking depan, kadang kita tak nampak bawah curb, boleh pasang yang ini. That's about the driving position. And kat tengah-tengah ni ada satu benda noteworthy juga lagi. Kalau you tengok kat tepi ni akan nampak vent ni. So sinilah tempat udara keluar atau masuk untuk penyejukkan bateri hybrid. Dan dia ada lapik getah kat sini. So lapik getah ni bagus. Sebab bila kita letak barang, dia tak berbising lah, berlanggar-langgar dengan plastik keras kat situ. So that's a nice little touch yang dia orang letak. Bawah ada USB Type A, Type C. Tapi dia punya apa? 12 volt punya outlet ni dia kat bawah ni. Okay, saya nak tunjuk sikit macam mana nak masuk ke barisan ketiga lah. Ni saya dah tolak kursi ni rapat ke sana untuk memudahkan saya masuk ke belakang lah. So bila kita tolak, agak mudah untuk kita masuk. Dan kalau kita tarik balik, dia ada macam tempat kita boleh pijak tau kat sini. Kita tengok sini sikit. Sini nampak ni, tempat yang boleh kita pijak untuk berhenti kan. Nak tolak pun boleh macam ni ke depan. Masa kita tarik balik itu, kalau kita pijak, dia akan stop. Dan dia lepas balik. So, bila kita dah stop kan, ini dah sama lah macam ni tadi ni. Ini sebenarnya agak selesa untuk orang depan tau. Ni banyak sangat ruang kalau you tengok. See, there's a lot of space kat situ. Dan kat sini lutut saya dah mula bertemu. So untuk saya selesa, saya tolak sikit lah ke depan. Okey, macam ni. Saya selesa, ada satu penumbuk. Dan orang depan pun masih lagi selesa, masih lagi boleh dapat satu penumbuk. So 3 barisan ni semua boleh digunakan untuk orang dewasa. Setidak-tidaknya untuk perjalanan jarak sederhana ataupun perjalanan jarak jauh pun boleh lah. And yang best je dekat belakang ni, kalau you perlu, dia ada butang untuk you tekan nak tutupkan pintu. Dan kalau you perlu keluar dan tak perlu tunggulah orang depan bukakan pintu, you boleh tekan dan dia boleh buka pintu. Dan di bawah switch ni ada USB Type C punya outlet. Dan dekat belakang ada 2 lagi cup holder. So memang cukup lengkap dia punya peralatan untuk barisan ketiga pun. Senang tak nak keluar. Okey, Isofix mount kereta ni, yang ni saya rasa sedikit suboptimal sebab dia agak jauh ke dalam dan you memang susah nak nampak. Yalah, selalunya Isofix mount memang you main tolak aja kan. And hopefully dia catch lah. Ni bila you tak nampak tu kadang-kadang you susah nak adjust, nak pastikan yang dia boleh catch. So this one saya rasa kalau Nissan ada masa, tolong usaha sikit lah, try to improve this one. Yang ni memang saya rasa agak penting sebab ini kan MPV keluarga, mestilah nak letak kursi anak dekat sini. Dan kalau Isofix ni susah nak letak, memang leceh sikit lah. Tapi bagusnya kat belakang saya rasa dia ada top tether punya mount, mounted to the rear seats, to the rear of the seat. Okay, so yang uniknya seat belakang ni,
Rasanya dia boleh sliding tau. Okay, mari kita cuba turunkan. Bila kita turunkan dia, oh, bukan sliding. Dia hanya untuk naik turun je benda ni. Ini kaki dia, Ini kaki dia. Ini boleh, boleh sliding kot. Kejap. Try sekali lagi. Ni tempat ni. Kejap, boleh sliding. Masih ada ruang untuk kita gelongsorkan ke depan dan ke belakang untuk maximize the space. So tadi masa saya duduk barisan ketiga tu, ada sikit lagi boleh tolak ke belakang. Sikit lagi tolak ke belakang untuk dapatkan sedikit lagi tambahan. Dan kalau dah penuh, boleh baringkan sampai takat inilah kot. Kalau nak camping, boleh turunkan sampai habis. Buka headrest, jadi macam katil. Dan tunjuklah perhabis, tunjuk perhabis. Sat. Ni. Oh, kejap. So kalau you nak slide, you kena tarik ni ke depan sikit. Okay, so sekarang dia dah flat. Boleh tutup. Buka ni. Katil. Tempat tidur. Completely flat bed. Buka belakang. Rare. Feature ni rare. Tak banyak MPV lain yang ada. This is one format yang aku sangat berkenan. So kalau nak pergi camping, nak tidur dalam kereta, boleh. Boleh sangat. Bila dah duduk ni, saya baru perasan satu benda. Dia punya sun visor ni, dia ada satu section kat sini di mana dia macam berlubang-lubang. I think lah. Dia ni saja je, just a little bit of dia nak bagi kita boleh nampak through. Saya actually sebenarnya boleh nampak ke depan ni tau. Nampak kereta depan tu. Tapi dia rendah macam ni. So, I don't know whether you nak guna ataupun tidak. Tapi memang you boleh tengok through this thing untuk kereta depan. Untuk mengurangkan silau. That's just a unique feature yang saya tak pernah nampak. Kalau dekat kereta Proton, kat bahagian bawah ni dia macam plastik clear. Tapi ini tak, dia berlubang-lubang. It's a really, well, I don't know, it's an interesting approach lah. So memang membantu. Dan kat sini juga ada cermin. The same thing you boleh dapat dekat sebelah penumpang depan juga. Okay, the driving position ni memang macam nak kata macam bus tak. Sebab, yelah, tapi sedikit tegak lah steering ni untuk setting macam ni. Tapi dia sangat membantu sebab you duduk tinggi you nampak semua, you know, like king looking over the kingdom kan. So it's nice, it's a nice view. And some people takkan berkenan lah driving position tinggi macam bawa bas ni. Tapi untuk kenderaan yang macam ni sebenarnya saya rasa cukup sesuai. Especially you nampak rendah sampai ke bawah. Bawah tu you nampak tau. This is a very good driving position sebenarnya. And paling penting sekali, saya tak tahu whether the mic boleh pick up ataupun tidak. Tapi sekarang ni bila kereta dah dalam keadaan hampir nak berhenti ataupun low speed ni, enjin tu hidup sebenarnya. Hidup. Ni saya off lah. Aircon ni dengar tak bunyi enjin? Macam idle kan. Bila kita bergerak pun bunyi enjin tu dia tak naik banyak tu. Dia naik sikit aja. Dan bila dah bergerak, bunyi tayar, bunyi apa semua membuatkan kita tak dengar sangat lah. Tu nampak dia naik sikit. Bila kita tekan banyak sikit baru dia naik lah 2,500, 3,000 macam tu. And that is paling kuat lah you akan dapat. Kan mungkin kalau kita ada peluang, kita tekan habis nak bagi dengar paling kuat macam mana dia memekak enjin ni. Dan memang tak kuat lah. Semalam ada satu situasi dekat Janda Baik di mana kita kena panjat satu cerun yang agak curam jugalah. Saya ingat kalau kita nak berjalan pun kita kena membongkok lah nak panjat cerun tu. Dan sebab dia hybrid dan tak ada perlu nak rev enjin nak panjat bukit tu untuk balance clutch ke apa ke, dia naik dengan bunyi enjin yang almost at idle.
walaupun cerun tu memang agak curam. So that's just satu lagi kelebihan sistem hybrid ni, sebab torque banyak. Motor tu torque dia maksimum daripada 0 RPM. So cerun macam tu pun kereta panjat dengan agak relax jugalah. So ni saya nak tunjukkan demo ni, jalan agak kosong sikit, saya tekan habis. Tu lah takat tu, dia punya bunyi paling kuat dia, dan naik mungkin dalam 3,500 RPM macam tu lah, and that's about it. Other than that, kereta ni semacam saya cakap tadi, dia dah adjustkan dia punya suspension depan tu nak bagi dia lebih stabil lah, and tak memerlukan banyak input correction lah bila kita on the way. So akibatnya ialah satu kereta yang memang rasa stabil lah bila kita memandu. Kestabilan ni sebenarnya bukan satu benda yang bagus kalau you nak kereta yang handling dia sharp. Tapi untuk kereta yang tinggi macam ni, MPV, SUV typically, memang kestabilan tu adalah satu aset yang penting. Sebab kalau kereta tak stabil, kita banyak correction lah, tu akan cepat lagi membuatkan kita punya passenger berasa mual. So benda macam ni lah, benda-benda kecil-kecil ni memang sangat penting untuk sebuah MPV. And I guess that's why aku pun tak tahulah, ada cerita banyak sangat lah pasal anti muak ni, anti mabuk ni lah. But that's the reality of this car lah. Kursi depan dan kursi barisan kedua ni sebenarnya adalah zero gravity seats. Dan you akan dapati bila you memandu jarak jauh, memang kurang memenatkan. Dia punya sokongan tu ngam-ngam je dekat pinggang kita, dekat bawah ni semua. Dan seat dia taklah lembut tau. Sebenarnya you pegang seat ni rasa firm. Tapi that's how they make it supportive lah. Dia menyokong badan kita dengan ngam, so that untuk perjalanan jarak jauh kita tak cepat berasa penat. Depan ni juga adalah quiet glass. Quiet glass maksudnya 2 lapis lah. Cermin 2 lapis untuk mengurangkan bunyi masuk ke dalam kabin. When we talk about bunyi ataupun NVH lah, noise, vibration and harshness, bunyi, gegaran dan kekasaran ni, ini salah satu kita kata kayu ukur yang paling penting untuk kereta keluarga, iaitu keselesaan. Dan keselesaan ni paling mudah kita nak ukur bila NVH tu rendah. NVH tu rendah dalam banyak-banyak keadaan lah. Sebagai contoh sekarang, kalau kita langgar line kuning ni pun gegaran dia kurang. Kalau kita bawa dekat jalan yang tak rata pun dia kurang beralun. Semua tu memang akan membantu. Bila kita naik atas highway, lalu dekat jalan yang setengah bahagian jalan tu simen kan, concrete roads kan, selalu kan bising dengan tayar kan. Yang ni pun dia akan kawal lah, so bunyi tu tak masuk dengan begitu banyak. So secara keseluruhan saya nak tengokkan sebenarnya dia punya energy consumption ni tadi. So untuk kereta ni, perjalanan yang dekat meter, trip meter sekarang ni ialah 1,281 km, dan dia punya average fuel consumption adalah 12.2 km untuk setiap liter. So which means dalam 8 lebih, 7 lebih, hampir 8 lebih sikit lah kot, saya rasa 8 lebih sikit liter per 100 km, which untuk kenderaan besar macam ni. Dan keadaan pemanduan kita semalam agak laju, dan hari ni pun balik ke KL kita bawa agak laju. So total kita clock dalam 600 km tu pada kelajuan yang agak tinggi. This is very decent punya fuel economy numbers. Dia punya average speed ni kat 67 km sejam, iaitu slightly higher than the usual average. Kalau kita tengok Google Map dia akan kita ambil purata kelajuan tu lah 60 km sejam lah. Ni campur berhenti, campur apa semualah. So bila kita tengok macam tu, dia punya peak speed dia tu is a lot higher lah. That's why it's at 67 km sejam. Dan jumlah masa pemanduan ni lah 25 jam lah. So ni rasanya daripada kereta ni ditancung keluarkan untuk buat test drive semualah. So overall the fuel economy numbers are good. And memang tak ada apa sangat nak komplain lah tentang perjalanan jarak jauh. Semalam duduk kat belakang tidur nyenyak bagus punya, tak rasa apa sebab second row seat pun zero gravity. Bila memandu pun tak komplain. Saya dapat section yang campur-campur lah, ada yang highway, ada yang jalan lama, pun tak ada komplain. So overall no real complaint untuk sebuah kenderaan besar macam ni. Kalau you banding dengan kereta, memanglah rasa dia lain. But untuk sebuah MPV besar macam ni, yang memang you duduk tinggi tau. Ini duduk tinggi, betul-betul tinggi kereta ni. This is very decent driving, even for somebody yang suka nak memandu. Especially because dia punya pecutan macam kereta elektrik.
dan dia punya single pedal operation tu membantu kita untuk boleh jadikan pemandangan tu lebih smooth. So you can impress your family dengan smooth driving, dan kalau you seorang-seorang pun you boleh seronok dengan pecutan yang cukup untuk you tak berasa macam kereta ni lemau. Okey, bab dia punya single pedal ni saya rasa memang saya kena mention lagi sekali lah. Tadi kita dalam town ni, so sajalah nak tengok dia punya pecutan tu, saya main tekan dan lepaskan sebab kereta dekat depan lah, lampu tu, traffic light tu masih lagi merah. So saya tak sempat nak break. Ingat nak break, tak payah. Dia boleh slow down. Jarak mungkin dalam 150 meter, dia boleh regen cukup banyak sampai rasa macam mild braking. And the force keeps like increasing little bit sampai bila saya tekan brake pun still tak ada apa lagi berlaku. So sama ada benda tu pure regen atau dalam campur dengan sedikit friction brake, saya pun tak tahu. Tapi typically single pedal ni dia gunakan regen je sepenuhnya. So which means that regen dia memang impressive untuk sebuah hybrid. Tak pernahlah kita dapat hybrid yang regen kuat macam ni. Especially not hybrid kecil lah. Hybrid plug-in tu ada juga boleh merasa. Tapi untuk hybrid bateri kecil, so bila kita bawa dekat dalam town, kadang-kadang ada pothole apa semua, berasa jugalah dia masuk. Tapi not the secondary tu tak keras, tapi berasa lah. But on the primary tu memang rasa dia try to have a lot of body control lah. Sebab I guess macam dia cakap lah, kereta ni tinggi, besar. Kalau tak ada a lot of body control, tu yang buat cepat orang mabuk kot. Okey, tu dia. Sebenarnya kalau kita tengok dari segi harga tanpa konteks lah, 160 sampai 180 tu agak macam tough sell juga untuk kereta ni. Tapi kalau kita tengok, tak ada pilihan sebenarnya dalam segmen ni lah. Kalau you nak sebuah SUV segmen C yang tahap refinement dia agak tinggi, tak ada. Kalau you tengok mungkin Toyota Innova Zenix tu dah mahal dah, dekat lebih mahal pada yang ini. Okey, yang tu lebih besar lah. But I rasa dari segi bentuk, design ini mungkin rasa lebih modern lah. Sebab kereta ni memang kereta current sekarang yang ditawarkan di Jepun. This is a current model being offered in Japan. In that context, aku rasa kereta ni is quite competitive. Especially bila kita dah memandu dan kita rasa macam mana senyap enjin dia bila dia trigger semasa kita memandu dia. Throughout kita punya drive sampai ke Kuantan, memang ada peluang untuk kita panjat bukit semua, naik ke janda baik, dan atas lebuh raya pun kita bawa agak laju. Tetapi at no time enjin tu bunyi dia kuat dan masuk sampai ke dalam kabin sampai merasakan kita tak selesa. Dan dia punya pecutan tu hampir sama sebiji macam kereta elektrik. So you're getting a lot of the benefit ataupun kelebihan kereta elektrik tanpa risau nak mengecas. Langsung tak ada keperluan untuk mengecas. Kalau plug-in hybrid tu masih lagi perlu mengecas sebab bateri berat. Kalau kita tak charge, dan dia punya fuel economy jadi teruk. Tapi kereta ni sebab bateri pun kecil, there's no requirement for charging. Cuma dia punya performance tak exactly the same macam kereta elektrik. A PHEV is slightly closer or significantly closer to electric car punya behavior in terms of acceleration. At other times, yang ni lebih kurang sama je dengan kereta elektrik. Okey, komen sikit tentang apakah ciri Serena C28 ni yang kau rasa paling ngam sekali dan paling menjadikan kereta ni cukup unik dan cukup menarik, dan mana ciri yang kau rasa tak sesuai dengan kau punya tekak. Lepas tu tolong aku sikit tekan butang like dan kongsikan video ni dengan member yang tengah cari MPV, dan yang mana belum melanggan tolong tekan butang langganan dan butang loceng supaya tak ketinggalan bila kita buat video terbaru. Pemandu Malaysia Pandai Berhemah, kita jumpa lagi insya-Allah.